Bahasa Melayu merupakan satu bahasa yang amat kaya dengan warisan dan sejarahnya yang tersendiri. Asma Haji Omar 1993 telah mengemukakan skema bercabang bahasa Melayu dalam memberikan evolusi bahasa Melayu yang bermula dengan bahasa Melayu purba hingga bahasa Melayu moden yang digunakan pada hari ini. Bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa yang menjadi lambang jati diri bagi bangsa Melayu. Bahasa ini telah mengalami pelbagai jenis perkembangan dalam sistem tulisannya sejak zaman purba sehingga zaman pra-kemerdekaan. Evolusi ini telah bermula pada abad ke-4 hingga ke-7 Masihi, iaitu sistem tulisan Pallawa. Kemudiannya, evolusi ini telah diikuti dengan sistem tulisan Kawi pada abad ke-8 hingga ke-14 Masihi. Seterusnya, sistem tulisan Jawi mula diperkenalkan dan digunakan pada abad ke-14 Masihi dan masih kerap digunakan sehingga hari ini. Pada abad ke-20 pula, muncullah sistem tulisan Rumi yang menggunakan sistem abjad Latin dan telah menjadi sistem tulisan rasmi yang kita gunakan pada hari ini. Namun kini, bahasa Melayu kita telah mengalami pelbagai cabaran yang boleh menjejaskan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti penggunaan bahasa barat yang lebih dominan digunakan terutamanya dalam kalangan remaja. Sistem tulisan Pallawa. Sistem tulisan Pallawa merupakan sistem aksara tertua yang digunakan dalam sejarah bahasa Melayu. Bahasa ini berasal dari dinasti Pallawa yang memerintah di India Selatan. Tulisan ini telah dibawa oleh kaum Hindu dan Buddha ke tanah Melayu dan mula digunakan di Nusantara iaitu Sriwijaya dan Palembang sekitar abad ke-4 hingga abad ke-9. Menurut Muhammad Alwi Yusuf 1998, bahasa Melayu menggunakan abjad dan tulisan Pallawa sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu. Penemuan sistem tulisan Pallawa ini dapat dibuktikan apabila para pengkaji menemui prasasti-prasasti di kedudukan Bukit 638 Masihi, Talang Tua 684 Masihi, Kota Kapur 686 Masihi dan Kerang Brahi pada tahun 686 Masihi. Menurut Collins 2005, sistem tulisan bahasa Melayu kuno menggunakan sistem tulisan Pallawa dan merupakan sistem tulisan terawal yang digunakan dalam bahasa Melayu kuno. Tulisan Pallawa ini amat penting kerana ianya merupakan asas kepada perkembangan tulisan bahasa Melayu yang seterusnya termasuklah sistem tulisan Kawi, Jawi dan sebagainya. Sistem tulisan Kawi. Sistem tulisan Kawi merupakan sistem tulisan kuno yang digunakan dan tersebar luas di Nusantara selepas sistem tulisan Pallawa iaitu dari abad ke-8 hingga abad ke-16 Masihi. Tulisan ini berasal dari aksara Pallawa India yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa kuno, Sanskrit dan Melayu kuno. Istilah Kawi berasal daripada perkataan Sanskrit yang membawa maksud penyair. Menurut D. Kasparis dan Syahir Muhammad Zain pada tahun 2000, pertukaran dari tulisan Pallawa ke tulisan Kawi berlaku disebabkan oleh perubahan pada aksara dari kerajaan Pallawa di selatan India. Penemuan sistem tulisan Kawi ini dapat dibuktikan melalui penemuan prasasti di Noyo di Jawa Timur pada abad ke-8. Hidayani 2020. Sistem tulisan ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri seperti membantu dalam mengumpulkan identiti bahasa Melayu dengan memperkuatkan warisan kebudayaan dan sejarah awal bahasa dan sastera Melayu. Hal ini dapat dibuktikan tulisan Kawi digunakan secara rasmi melalui dokumen awal bahasa Melayu sejak abad ke-7. Selain itu,
Ia juga berfungsi untuk mengukuhkan kesinambungan budaya dan bahasa Melayu yang kaya daripada pengaruh politik, agama dan budaya yang tersebar luas dari India ke Nusantara. Sistem tulisan Jawi. Sistem tulisan Jawi merupakan sistem tulisan yang berasal daripada huruf Arab yang telah diubah suai untuk menyesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu. Sistem tulisan ini telah berkait rapat dengan ketibaan pedagang Arab ke tanah Melayu. Ia telah digunakan secara meluas selepas kedatangan Islam ke tanah Melayu sekitar abad ke-13. Perkembangan sistem tulisan ini di Nusantara selari dengan penyebaran agama Islam yang merupakan pegangan bagi orang Melayu. Hashim Haji Musa, 1995. Faktor utama kedatangan sistem tulisan Jawi adalah disebabkan oleh kedatangan orang Arab yang membawa pengaruh agama Islam di Kepulauan Melayu. Kerajaan Pasai merupakan kerajaan pertama yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi mereka. Kemunculan sistem tulisan ini dapat dibuktikan melalui penemuan batu bersurat di Terengganu pada tahun 1303 Masihi. Pada abad ke-15 pula, tulisan Jawi telah mencapai ke kemuncak penggunaannya sebagai medium utama penulisan dan digunakan dalam pelbagai kehidupan masyarakat di alam Melayu ini. Tulisan ini telah digunakan secara meluas dalam pelbagai urusan seperti pentadbiran, surat menyurat diraja, penulisan karya sastra dan penyebaran ilmu agama. Contohnya, Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Raja-Raja Pasai ditulis dalam tulisan Jawi. Ia telah berfungsi sebagai bahasa ilmu dan bahasa pentadbiran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kerajaan Melayu yang lain. Penggunaan sistem tulisan ini dapat memperkukuhkan identiti dan jati diri bangsa Melayu kerana adanya unsur gabungan agama Islam serta tradisi tempatan. Cabaran memartabatkan bahasa Melayu dari sudut pendidikan. Antara cabaran yang dapat dilihat dalam memartabatkan bahasa Melayu dari sudut pendidikan ialah apabila wujudnya dominasi penggunaan bahasa Inggeris dalam bidang pendidikan. Hal ini berlaku kerana bahasa Inggeris sering dianggap sebagai bahasa global yang dapat membuka banyak peluang pekerjaan terutamanya di peringkat antarabangsa jika kita fasih dalam menggunakannya. Seterusnya, ibu bapa juga lebih mengutamakan pembelajaran bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau lebih dikenali sebagai PPSMI dahulu turut menimbulkan dilema terhadap usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Wujudnya cabaran dari sudut ekonomi pula apabila bahasa Inggeris telah diiktiraf sebagai bahasa utama dalam sebarang urusan ekonomi ataupun urusan perniagaan. Kebanyakan urusan perniagaan dan komunikasi tidak kira sama ada dalam atau luar negara dijalankan dalam bahasa Inggeris. Hal ini berlaku disebabkan oleh bahasa Melayu tersendiri yang kekurangan istilah dalam mengungkap konsep dalam bidang ekonomi. Bahasa Inggeris juga telah dianggap lebih penting kerana ianya dapat membataskan peluang perniagaan bagi sesebuah syarikat atau terhadap individu itu sendiri. Cabaran yang dihadapi dari sudut pentadbiran pula ialah penguasaan bahasa Inggeris yang telah menuntut reformasi yang sistematik. Pendidikan bahasa Inggeris telah dianggap lebih penting berbanding bahasa Melayu kerana ianya dapat meningkatkan daya saing negara di peringkat global. Bahasa Inggeris juga dianggap lebih penting bagi mendepani kelangsungan hidup dalam dunia moden yang semakin mencabar ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 telah melihat bahawa kaedah lama tidak lagi berkesan untuk digunakan
pada masa akan datang. Penguasaan bahasa Inggeris serta penggunaan bahasa Rojak merupakan penyumbang utama dalam kemerosotan penggunaan bahasa Melayu. Statistik telah menunjukkan bahawa lebih 60% pengguna media sosial cenderung menggunakan bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Rojak iaitu campuran bahasa kian merebak dari masa ke semasa, terutamanya dalam platform media sosial. Penggunaan bahasa Selangor dan percampuran kod pula semakin berleluasa, terutamanya dalam kalangan pelajar. Mereka kerap menggunakan bahasa Selangor kerana mereka beranggapan bahawa bahasa ini lebih santai dan tidak terlalu formal serta mudah untuk dituturkan. Bahasa ini kebiasaannya digunakan apabila berjumpa dengan rakan atau saudara mara agar kedengaran lebih santai. Penggunaan bahasa Selangor yang berlebihan boleh menjejaskan keindahan dan ketepatan bahasa Melayu. Percampuran kod pula merupakan penggunaan dua bahasa atau lebih yang digunakan dalam satu perbualan. Percampuran kod kedengaran seperti sama dengan bahasa Rojak tetapi hakikatnya berbeza. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Rojak digunakan secara tidak formal dalam perbualan harian, manakala percampuran kod boleh berlaku dalam dua keadaan, sama ada secara formal atau